Amboi, comel sungguhlah makhluk ni. Dengan warna hijau terang dan badan bulat macam bola, siapa je tak cair hati tengok dia. Tapi jangan terpedaya dengan rupa parasnya yang polos. Di sebalik mata besarnya, tersembunyi rahsia gelap yang buat korang terbeliak. Dia ni bukan katak biasa, geng. Pemburu yang sangat sabar. Tunggu mangsa datang sendiri. Memang menakjubkan. Mulut dia tu, memang tak masuk akal besarnya. Saiz mulut dia ni dah macam sebahagian besar dari badannya. Bukan setakat serangga kecil, malah tikus, burung dan katak lain yang hampir sama besar pun boleh dilahapnya dalam sekelip mata. Dengan satu lompatan pantas, mangsa terus lesap ke dalam perut tanpa sempat bersuara. Gila kan? Ini bukan katak main-main. Bayangkanlah, hidup dia cuma tunggu, nganga dan telan. Strategi pemburuan dia memang paling malas, tapi paling efektif di muka bumi. Dia boleh bersembunyi lama dalam tanah, sabar menunggu mangsa yang tak berhati-hati. Kuasa telan dia memang luar biasa, buat dia jadi raja dalam babak survival. Memang patutlah dia digelar katak pesman, betul-betul pemangsa tak dapat ditandingi.